Okey cik. Bagi saya nasi lemak bajet 2 tu. Ya. Alright. Nasi lemak lah. Okey. Ada apa dalam nasi lemak ni? Ada timun, Okey. ikan bilis, Alright. kacang Okey. dengan telur rebus. Telur rebus ya. Okey, ada sambal ya? Sambal. Timun Timun. Ikan bilis, kacang, Okey. telur. Okey. Ni berapa? Ikan ni 39. 139 eh? Alright. Ni ayam goreng berempah je. Ya, yang goreng rempah. Rempah buat sendiri ya? Perak-perak apa semua ni? Semua mereka. Semua buat sendiri. Alright. Siap dah eh? Siap dah. Okay. Ni periuk apa je? Macam periuk kayu lah. Periuk kayu kukus. Oh. Memang masak dalam ni ya? Masak dalam ni lah. Oh, faham? Alright. Kau apa? RM8. RM8 ya? Okey. Lepas tu ni yang special dah ni lah kat sini. Yang special dia yang ni lah. Ayam goreng berempah. Ayam goreng rempah. Alright. Okey. Okey, pelengkap dia apa? Sambal eh? Sambal ni kita buat sendiri lah. Semua 100% buat sendiri. Faham? Alright. Okey. Macam ni berapa? RM9. RM9 setengah ha? Start pukul 5 petang sampai 11 malam. Oh, 5 petang sampai 11 kan? Hari Rabu. Hari Rabu. Okey, macam mana kalau orang nak cari location kedai ni? Location Medan Sela, MPSP, Taman Denggu. Kalau wish nak search kedai nama apa? Nasi lemak Mak Linda. Nasi lemak Mak Linda. Nasi lemak yang terbaik dan murah lah di dalam Sungai Petani ini.